Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan 2026 dijangka mesra rakyat dengan tumpuan utama meringankan beban kos sara hidup. Menurut CGS International, ini melalui peningkatan bantuan tunai dan potensi insentif khas untuk kaki tangan kerajaan. Fokus utama yang dinantikan adalah peningkatan lanjut dalam agihan bantuan tunai menerusi skim Rahmah. Peruntukan untuk program bantuan ini berada pada paras tertinggi dalam sejarah iaitu 15 bilion ringgit tahun ini. Jumlah itu dijangka meningkat dalam belanjawan 2026. Selain itu, petanda positif turut diberikan kepada sekitar 1.7 juta penjawat awam di seluruh negara. Sementara itu, belanjawan 2026 dijangka tidak melibatkan sebarang cukai besar yang membebankan rakyat. Menurut penganalisis, fasa reformasi fiskal sudah pun berlalu, termasuk penyasaran subsidi, kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan dan pengenalan cukai keuntungan modal. Fokus kini dijangka beralih kepada bantuan tunai, insentif penjawat awam dan perbelanjaan pembangunan. Cukai pro kesihatan dan cukai karbon turut dijangka diperkenalkan, namun impaknya dianggarkan minimum. Defisit fiskal dijangka berkurang kepada 3.4% keluaran dalam negara kasar KDNK sekaligus mengukuhkan keyakinan terhadap pengurusan fiskal negara. Seterusnya, 209,000 pembayar cukai dikenakan sekatan perjalanan ke luar negara setakat 31 Ogos lalu. Langkah itu diambil Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN berikutan kegagalan mereka melunaskan tunggakan cukai pendapatan masing-masing. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Dato' Abu Tariq Jamaluddin menasihatkan pembayar cukai untuk melunaskan tunggakan segera. Semana-mana satunya nasihat kepada pembayar cukai sebelum keluar negara membuat semakan sama ada tunggakan cukai atau ada sekatan perjalanan dan tentunya jika boleh menyelesaikan segala cukai yang tertunggak. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke Balai Berita Media Prima pagi tadi. Turut hadir pengerusi kumpulan Media Prima Datuk Seri Dr. Said Hussein Al-Junaid, Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia Datuk Muhammad Effendi Omar serta pengarang urusan kumpulan Media Prima Jasban Singh. Tambah Datuk Abu Tariq, 35,000 pembayar cukai yang sebelum ini dikenakan sukatan perjalanan telah menyelesaikan tunggakan sekaligus berjaya mendapat pelepasan keluar negara. LHDN juga menerima 573 juta e-invoice yang dihantar lebih 103,000 perniagaan setakat semalam. Lembaga itu akan memastikan lebih banyak perniagaan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana bersedia dengan e-invoice. Ini menjelang fasa baru pelaksanaan e-invoice pada Januari dan Julai tahun depan. Bursa Malaysia ditutup tinggi hari ini. Pada jam 5 petang, FBMK LCI naik 10.58 mata kepada 1,609.05. Kaunter untung mendahului rugi pada 575 berbanding 559, manakala 469 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Rakuten Trade Research, peningkatan ini berikutan aktiviti belian pada harga murah serta sokongan belian oleh institusi tempatan. Dengan itu, sekian dahulu laporan Urus Niaga. Teruskan menonton TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat. Assalamualaikum.